ada SEO, friendly, dan hashtag. Masukkan tadi apa USP produk korang. So dia akan ni lah. Dia akan ni buatkan caption, nanti dia bagi macam dalam 2-3 option lah. Nampak? Tu untuk yang combo CGI ke, yang Shukri HQ, yang ni adalah yang percuma. Kalau korang grab yang Pro Air combo tu, akan dapat tools yang percuma ni. Boleh guna. Macam-macam boleh guna sini ya. Nampak je dah buatkan. Saya caption untuk TikTok. Kita baca lah apa dia punya ni. Yang ketiga option ni dia kata nak badan cergas, kulit glowing secara natural, dapatkan kebaikan omega 3 ni, dia untuk kebaikan jantung. Ni option ketiga. Yang kedua dia buat apa ni? Rasa tetap cergas, awet muda walaupun jadul padat. Dan ini saya konsisten ambil E, Sacha Inci. Suka sangat sebab dia ada vitamin E yang buat kulit makin sihat dan glowing. Perasaan kandungan omega 3 memang power untuk stamina. Okey, yang pertama ni apa dia punya ni? Dah penat rasa badan selalu lemau, kulit nampak kusam, jom switch ke E Sacha Inci. Bukan biasa tapi superfood yang tinggi dengan omega 3. Ekstra vitamin E, kawal 3 serangkai, jaga kesihatan jantung. Tapi bonus kulit okey saya ambil yang ni lah. Saya copy saja. Saya ambil yang dia punya ni, saya akan edit dekat saya punya ni. Masuk ke dalam saya punya flow terleleh tadi. Saya nak masukkan dalam phone saya. Saya masukkan je saya edit je Ini adalah caption untuk saya punya TikTok caption tu ni. Saya buang yang icon ni, saya tak nak icon. Buangkan je icon ni, saya tak suka. Hashtag ni saya pendekkan. Hashtag dekat TikTok dia bagi 5 je sekarang ni ya. Sacha Inci Malaysia, tip kesihatan, kulit glowing, omega 3, sihat dalaman, suplemen terbaik saya buang. Kesihatan jantung pun saya buang. 3 serangkai ni saya tak pasti boleh ke tak. 1, 2, 3, 4. Dr. Nordin lah saya pergi test tu. Dr. Nordin Darus ya. Hashtag Dr. Nordin Darus. Dr. Nordin Darus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tip kesihatan. Saya ambil ni lah. DND 369 ya. Alright ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Okey ya. Lepas tu saya nak buang yang 3 serangkai ni, macam dia sensitif sikit. Sekarang ni dah susah, saya buat 3S lah. Masalah 3S ya. 3S. Dan kesihatan jantung. Jaga kesihatan jantung. Okey. Alright. Saya copy semua. Saya stand lah dekat saya punya. Ni ya. Alright. Dah dapat tu kan. Itu adalah saya punya SEO ataupun keyword saya nak tanam dekat saya punya video ni supaya jadi viral ya. Cara dia, saya copy balik tadi dekat saya punya terleleh tadi. Saya dah masuk terleleh. Ni tips ya. Kalau korang tak biasa guna, boleh cuba ikut saya punya. InsyaAllah nanti korang punya video tu jadi viral ya. Sebab apa? Sebab dia ada SEO dengan keyword kat situ. Kita tanam siap-siap hashtag lagi dalam tu ya. So tadi tekan balik dekat kita punya ni kan. Tekan yang teks ni, tekan teks. Pastekan saja. Kan? Dan lepas tu tanam kat bawah. Tanam kat bawah ni atau sorok kat bawah ya. Macam tu. Alright, cantik Okey faham ya? Lepas tu kita nak buat caption, subtitle, tekan bawah ni. Ada caption ni, tekan caption, dia akan auto generate. Nampak? Dia punya apa? Dialog lah. Subtitle. Nampak? Korang perasan tak? Lately ni I nampak tak bermaya, asyik rasa nak baring je, kepala ni berdenyut-denyut sampai I rasa stres sangat tau. Sedih sangat bila kerja banyak tapi badan pun tak bagi kerjasama. Rasa macam dah tak larat, kesihatan pun merosot, asyik lemah je. Nasib baik I jumpa E Sacha Inci. Betul kan ya? E Sacha Inci. E Sacha Inci ni ada omega 3 dan vitamin E. Sekarang rasa tenang sangat. Badan pun dah mula rasa ringan. Rasa I kekal cergas dan kulit glowing.
Satu ni je baik untuk jantung juga. Cepat tekan back kuning tu sekarang. Alright, tambah tanda seru. Okey, lepas tu saya nak buat style ni, pop up ni. Yang ni lah. Ya. Saya suka yang ni. Lepas tu saya adjust lah, kecilkan sikit. Bagi dia horizontal. Sekejap ya, sebentar. Okey ya. Saya letak kat sini dah kot. Center sikit. Alright, center lah. Lebih kurang. So, kita tengok apa hasil dia. Perasan tak, lately ni I nampak tak bermaya. Asyik rasa nak baring je. Kepala ni berdenyut-denyut sampai I rasa stres sangat tau. Sedih sangat bila kerja banyak. Tapi badan pula tak bagi kerja sama. Rasa macam dah tak larat. Kesihatan pun merosot. Okey, kalau dah okey, kita terus tekan atas ni lah. Tekan submit ni. Masuk ke dalam ni. Kita masukkan back kuning ya. Okey, paste saja caption tadi. Lepas tu saya nak edit dia punya depan ni. Saya nak ambil gambar akak Maria Fiza yang cun tadi. Dia tengah tengah dagu, mendagu tu kan. Mana dia? Ni. Sedih dia. Alah, kesian dia sedih. Okey, saya type apa ni? Saya type sikit sini, sedih lah. Sedih. 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 Besarkan sikit sedih tu. Macam tu ya. Tekan kat bawah ni. Alright. Okey tak? Okey lah tu. Boleh lah ya. Sedih ya. Save saja. Tekan save. Lepas tu ni lah. Pergi dekat ni. Add link. Saya dah masukkan produk Saatchi ni. Saya ada produk. Tekan sini. Add link. Akan masuk ke produk. Tekan produk. Lepas tu pilihlah produk Saatchi. Saya dah ada dalam showcase saya tu. Masuk produk Saatchi yang ni. Ni. Dah murah dah. Ada promo 91 nampak ni. Kalau korang nak beli Saatchi, boleh pergi saya punya beg kuning. Grab sekarang. Harga